Kadang-kadang kau bukan takut gagal. Kau sebenarnya cuma takut rasa sakit yang sama tu datang balik. Betul tak? Dalam buku Master Your Emotions oleh Thibaut Maurice, dia ada cakap, emosi lama yang kita tak selesaikan, dia takkan hilang. Dia cuma senyap menyorok dalam diri kita. Sampailah satu hari ada satu situasi baru yang trigger balik luka lama tu. Sebab itulah kadang-kadang kita takut nak ambil peluang. Walaupun peluang tu nampak sangat bagus depan mata. Bukan sebab peluang tu yang salah, tapi sebab minda kita masih hidup dalam kenangan lepas. Kita masih terikat dengan rasa sakit yang dulu. Setiap kali kita buat keputusan berdasarkan emosi lama ni, kita sebenarnya sedang mengulang cerita yang sama, cuma dengan watak yang berbeza, lingkaran yang tak pernah putus. Tapi, bila kita mula sedar dan faham dari mana datangnya emosi tu, dari mana puncanya, barulah kita boleh mula memilih untuk bertindak. Bukan sekadar bertindak balas ikut perasaan. Itulah permulaan untuk kita tulis cerita baru. Kalau kau nak baca buku improvement diri macam aku review ni, kau boleh cek kat beg kuning.